Zikir lepas asar, lepas isya. Disuruh baca 7 kali. Lepas asar baca 7 kali. Lepas isya baca 7 kali. Al-wahidul baqiyul qawiyul matin. Inna Allah qawiyyun aziz ya qawi. Baca yang 7 kali. InsyaAllah kita sihat, kita kuat. Nampaklah kuat sekarang kita boleh buat ibadat. Kita nak minta tu je, sihat, kuat, boleh buat ibadat. Yang tu penting, bukan sihat, kuat, boleh makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil islami wal iman rabbil alamin rabbana bi ni'matihil alwan. Wassalatu wassalamu ala rasulih nabiyil karim sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi al-qawi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa balagha rasul nabiyil karim nahnu ala dzalika minasy syahidin. Insyaallah kita lanjut ke surat 172 ya. Insyaallah 172 kita ambil sebahagian separuh daripada muka surat itu bermula daripada apabila mereka selalu mujahadah kepada Allah. Lebih kurang baris 13 daripada bawah panggan tu saja, panggan tengah tu baris 13 sama tengah. Kita tengok di situ apabila mereka selalu mujahadah kepada Allah. Mujahadah ni berjihad melawan hawa nafsu, melakukan amalan-amalan riyadhah batin ya, riyadhah batin ya, iaitu dengan banyak berzikir kepada Allah, melaksanakan amalan-amalan sunat, banyak baca Al-Quran Al-Karim, atau makan minum kita, tidur kita, percakapan kita. Itu adalah di antara perkara-perkara yang masuk dalam latihan batin yang akan membawa kita kepada kejayaan, iaitu menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka selalu mujahadah kepada Allah, maka nur atau cahaya yang datang daripadanya. Cahaya ini artinya Allah tajalli. Tajalli ini maknanya limpah. Allah akan melimpahkan cahaya masuk ke dalam jiwa nubari kita. Dipanggil warid. Dalam istilah tasawuf dipanggil warid. Warid ya. Wirid kan kita jumpa perkataan wirid ya. Warid itu maknanya limpahan cahaya yang Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Seperti yang kita lihat dalam surah An-Nur pada ayat 35. Sering saya sebut dalam surah An-Nur Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunah la syarqiyyatin wala gharabiyyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun 'ala nur yahdi lahu nurihi man yasha' wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in 'alim.
Allah sumber cahaya langit dan bumi. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Beredarnya langit, berjalannya matahari dan bulan itu dalam lingkungan cahaya Allah. Bergeraknya makhluk di atas muka bumi ini dengan cahaya Allah. Wujudnya alam langit bumi ini dengan cahaya Allah. Allah mentadbir langit bumi seluruhnya itu, iaitu cahaya Allah sebenarnya yang mentadbir seluruh langit dan bumi. Jadi cahaya ini bukan hanya kita lihat pada segi suatu yang, tapi kita tengok macam lampu, tapi cahaya dalam istilah tasawuf artinya suatu energi, kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang hanya unggul ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah, sebab itu dalam ayat ini sebut Allahu nurus samawati wal ardh. Allah sumber cahaya langit dan bumi. Ya, perumpamaan Allah buat perumpamaan macam mana kita nak faham cahaya Allah tu. Perumpamaan cahaya Allah ini adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya, seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun, yang mana tumbuh pohon ini di sebelah timur dan tidak sebelah timur dan tidak sebelah barat. Tidak ada timur, tidak ada baratnya cahaya Allah Subhanahu wa taala, yakni dia pada minyak zaitun, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak sentuh api. Minyak itu bercahaya, ya, bersinar. Cahaya di atas cahaya, nurun ala nur. Allah membimbing kepada cahayanya siapa dikehendaki ini. Allah membimbing cahayanya kepada siapa dikehendaki, dan Allah memperkuat perumpamaan-perumpamaan itu bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Di sini dapat kita lihat satu lagi dalilnya ketika Nabi Allah Musa di Jabal Tur Sina. Ya, dia minta untuk melihat Allah. Wahai Tuhanku, perlihatlah dirimu kepadaku supaya aku dapat melihat. Allah kata, kamu tak boleh lihat aku. Lan tarani, kamu tidak boleh melihat aku kalau di dunia lah. Sebab tu dia bunyi lan, dia tak bunyi lam. Lan tarani maknanya di dunia kamu tidak boleh melihat aku. Di akhirat ya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, kata Allah, kepada Tuhan mereka melihat. Ini dalam suratul Qiyamah. Di akhirat kita boleh melihat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Begitunya. Jadi makanya bila Nabi Allah Musa minta melihat Allah, Allah kata lan tarani, kamu tidak boleh melihat aku. Tapi hendaklah kamu lihat kepada Jabal, Bukit Tur Sina. Kamu lihat kepada Bukit Tur Sina, di mana Allah tajalikan nama dia. Ada 4 tajalli, ya. Tajalli zat, tajalli sifat, tajalli nama, tajalli perbuatan. 4 ni kita panggil limpahan. Dalam bahasa Arab melimpah. Allah limpahkan zatnya, Allah limpahkan sifatnya, Allah limpahkan nama-namanya, Allah limpahkan perbuatannya. 4 tajalli. Jadi Allah sebut kepada Musa, kamu lihat kepada Bukit Tur Sina, di mana Allah tajalli nama Allah saja, belum lain lagi, nama Allah, cahaya nama Allah tu. Bila Allah tajalli nama itu, bukit itu hancur, musnah, hancur, jadi debu. Nabi Musa pingsan, terkejut, bukit itu pecah habis, jadi abu. Hanya Allah limpahkan cahaya nama dia, itu dia. Ya? Tapi bukit itu dia bukan makhluk yang bernyawa. Sebab itu dia tidak ada apa-apa kesan kepada dia. Dia binasa, tidak ada apa. Ini yang kita perlukan. Jadi Allah akan limpahkan 4 perkara dalam diri nubari orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita yang sedang menjalani jalan-jalan keimanan ini, jalan-jalan ke akhirat, jalan-jalan menempuh ma'rifah, jalan-jalan mendapat ridha Allah, jalan-jalan menuju kepada
mahabbah, cinta dan kasih sayang Allah, maka Allah akan limpahkan kepada kita 4 limpahan ataupun tajalli. Ini yang dikendaki dengan cahaya yang kita baca sekarang dalam kitab kita ni. Jadi kata musannif, apabila mereka selalu munajat, bermunajat, bermujahadah kepada Allah, nur-nur atau cahaya-cahaya datang daripada Allah, melimpah kepada mereka. Betapa tidak apabila hati dan perasaan mereka telah menjurus kepada Allah, ya, sehingga apapun saja yang mereka lihat dan mereka pegang, mereka teringat kepada Allah, maka tentulah Allah akan berikan cahayanya kepada orang-orang tersebut, cahaya Allah dan bukan cahaya amal ibadat. Cahaya Allah, bukan cahaya amal ibadat. Ya, cahaya amal ibadat itu ada 4 juga. Ya. Cahaya ibadat itu pertama keselamatan. Orang yang beribadat kepada Allah akan mendapat keselamatan. Kedua, kelepasan daripada azab neraka. Ketiga, akan dipenuhi akan segala hajatnya, akan terdapat, akan dipenuhi segala hajatnya. Dan yang keempat, dia akan mendapat syurga. Itu cahaya ibadat. Cahaya ibadat, ya. Kita buat ibadat, kita nak cahaya ibadat itu sendiri. Sebab tu Nabi ada sebut kan, barang siapa yang memelihara sembahyang, kita baca dia punya mafhum hadis. Kata Nabi, barang siapa yang memelihara sembahyang, maka baginya pertama sekali adalah keselamatan. Kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala bimbing kepadanya, maknanya dia sentiasa mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, baginya cahaya, baginya kelepasan, baginya pengampunan, redha, dan baginya adalah segala hajat. Tuhan akan makbulkan segala hajat. Keperluan hidup di dunia dia akan mendapat hajat. Sebab itu kita sembahyang, ya, kita sebut wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard. Ku hadapkan wajah jiwaku, wajah hati, bukan muka. Muka ni orang tengok, ya, wajah dalam ni. Aku hadapkan wajah jiwa nubariku, papan hatiku kepada Allah, Tuhan yang mencipta jadikan langit dan bumi. Kenapa kita paparkan dada kita, jiwa kita kepada Allah? Kita paparkan hajat-hajat kita yang tak pernah butuhi. Banyak kali kita sebut bab ni kan, kita ulang-ulang sebut dalam banyak kaedah. Bila kita berdiri pada Allah, dada tu adalah wajib menghadap Allah. Yang lain tak wajib, yang lain sunat ya. Kita berdiri dalam sembahyang, yang wajib menghadap Allah dada tau. Yang lain tak wajib. Yang lain sunat. Muka sunat, tangan kaki sunat, ya. Perut kita sunat, dada tu wajib. Dada tu rukun. Dada tu syarat menghadap kiblat. Nampak? Ya. Sebab tu dada tak boleh kalih, daripada tak boleh lari daripada kiblat bila kita menghadap Allah dalam sembahyang. Dada ya. Bila kita menghadap Allah dalam sembahyang, kita kepala kita tengok ke lain apa? Sah sembahyang kita, ya. Dada tu wajib belum ada. Itu penting kan? Sebab dada tu ada perkara yang kita nak zahir kepada Allah. Dalam dada kita ada hajat, dada tuan-tuan ni, ya, muslimin. Entah berapa ribu hajat yang kita sendiri tak mampu nak tulis hajat kita, tahu tak? Kalau tuan-tuan nak sebut hajat dan tuan sendiri tak mampu kan? Kita bagi kertas, tulislah hajat. Tulis hajat apa ada, ha? Oh, tak mampu. Kita nak tulis sendiri pun kita kena ada hajat. Hajat ilmu, hajat ilham, tidak? Nampak tak? Ya. Hajat-hajat ini manusia tak boleh makbul. Manusia tak boleh bagi kat kita. Tak boleh. Ya. Hajat ni hanya Allah. Sebab tu Tuhan sebut apa? Antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua manusia berhajat kepada Allah, tidak berhajat kepada makhluk. Maka itu kita berhajat kepada makhluk adalah salah besar. Kita telah keluar daripada real takwa. Nampak tak? Real tawakal, real redha. Nampak tak? Itu kita bawa, jangan lupa faham kan? Maka itu kita menghadap Allah dalam sembahyang 5 kali sehari. Raja panggil kita menghadap dia 5 kali sehari, tuan-tuan. Nampak tak? Nah, raja dunia tak panggil kita, nah?
Raja dunia mana bagi kita? Ya, ada tuan-tuan ada raja apa-apa ya? Tak ada kan? Mungkin sepanjang hayat, sepanjang hidup tak pernah raja-raja kan? Tapi tahu raja ada kan? Ya. Tapi Allah without protokol, tanpa protokol. Ya. Terus kita boleh menghadap Allah 5 kali sehari, ditambah lagi dengan amalan ibadat sunat yang banyak ya. Semata-mata kerana Allah, lagi banyak kita menghadap Allah, lagi banyaklah hajat-hajat kita akan dikabul oleh Tuhan. Faham? Sebab ya, lagi banyak kita berdiri depan Allah, lagi lama kita berdiri depan Allah, lagi banyaklah hajat-hajat kita yang akan dibaca oleh Allah. Kita sebut bahasa tu lah. Hajat-hajat kita akan direspon oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan kabulkan semua hajat-hajat kita. Ialah betul lah, sembahyang kita berdoa. Berdoa itu sebahagian daripada adab abdi. Bukan adab doa, adab seorang hamba. Dia kena minta. Dia hamba kena minta kan? Ya, hamba mesti kena minta. Tak minta sembuh. Maka itu kita lepas sembahyang kita berdoa tu untuk mentahirkan sifat ubudiyah, sifat perabdian kita kepada Allah. Sebagai seorang hamba, seorang abdi, kamu berhadap kepada Allah. Tahirkan dalam bentuk praktikal amalan kita baca doa. Nampaklah? Itu lepas sembahyang. Tapi dalam dada kita punya hajat ni, kita tak mampu nak sebut. Allah saja yang akan membaca tiap-tiap diri kita dalam depan Allah, maka tak dapat tidak Allah akan kabulkan hajat kita. Ya? Lepas sembahyang tu dapat hajat. Kita akan tengok sendirilah. Ya? Kalau sembahyang kita betul-betul ada hubungan, dia punya frekuensi itu kena jaga. Frekuensi kita dengan alam malakut, dengan alam langit, ya, dengan Sidratul Muntaha, ya, kena ada frekuensi itu. Tak ada frekuensi itu, kita tak ada kontak dengan langit, ya. Ada telefon, tak ada dipakai. Tak ada frekuensi, tak ada pakai. Walaupun telefon tu mahal, walaupun telefon tu cantik, indah, kan? Walaupun sembahyang kita kemas, tapi tak ada frekuensi. Frekuensi adalah khusyuk. Boleh? Jemaah, nampak ya? Tak ada khusyuk, tak ada frekuensi kita di langit. Tak ada kontak dengan alam langit, ya. Sidratul Muntaha, ya. Ini paling penting kita nak faham sedikit, kita jauh sedikit, kita selam, ya. Maka itu dikata di sini, kita ringkaskan sedikit di dalam abang dia punya mukadimah, kita perlu tajalli. Allah tajalli kepada kita. 4 perkara ni baru kita akan rapat dekat dengan Tuhan. Kita akan dapat melihat alam langit bumi ini sebagai makhluk yang tidak berikan apa-apa kesan melainkan Allah. Itu artinya. Maka katanya, maka tentu Allah akan berikan cahaya kepada orang tersebut, cahaya Allah dan bukan cahaya amal ibadat, dan sungguh berbeza antara kedua cahaya itu. Cahaya ibadat artinya tenang, tenteram jiwa dengan sebab ibadat-ibadat yang kita kerjakan. Ibadat-ibadat ini mesti berikan ketenangan kepada kita. Kalau buat ibadat masih resah, masih gelisah, itu bukan ibadat. Maknanya tidak beri kesan apa-apa. Cahaya Allah maksudnya ilhamnya. Ya, ilhamnya. Maknanya Allah akan beri ilhamnya kepada kita, ya, melalui apa juga keadaan ini datang kerana berkat ilmu dan yakin, sehingga hatinya tidak ada pada alam semesta ini, tetapi hanya setelah terarah kepada Allah Ta'ala. Inilah salah satu maksud yang dipahami oleh tasawuf. Dia berfirman Allah, وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ. Barang siapa yang tidak diberi Allah cahaya, barang siapa yang Allah tidak beri kepada cahaya, pastilah ia tidak mendapat cahaya. Duk kosong tu lah sampai bila-bila, duk kering tu lah, ya. Buat ibadat juga, laksanakan ibadat juga, tapi tidak berikan apa-apa kebaikan dirinya, tidak nampak segala kelebihan-kelebihan pada dirinya, tidak nampak kebesaran Allah. Allahu Akbar, tak wujud lagi. Allahu Akbar, tak ada apa. Duduk tu je lah, tahap tu lah. Jadi makanya, apakah perbezaan cahaya diberikan oleh Allah antara hambanya yang rahilun, ya, rahilun, ya, ada sebut dalam kalam hikmah kita yang pertama tadi, dan kita baca di awal tadi kan, ya, ihtadar rahilun, muka surat mana, muka surat 170. Dia bukan buka tengok kan, ya,
Jadi kita baca kalam hikmah tu dia punya punca. Pertama, ihtadar rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuh. Telah mendapat petunjuk orang-orang yang berjalan kepada Allah dengan nur-nur tawajjuh. Itu dia. Ya, tawajjuh ya, tawajjuh menghadap Allah, menghadap jiwa kepada Allah dipanggil tawajjuh. Kita sebut Quran kan, dan maaf dalam Quran kita, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan muslima. Itu artinya tawajjuh. Setiap kali sebelum kita baca Fatihah, kita tawajjuh dulu kepada Allah. Jadi sembahyang itu sebahagian daripada tawajjuh. Ya, sembahyang itu sebahagian daripada tawajjuh. Sembahyang adalah perhubungan. Sembahyang adalah menzahirkan hajat. Sembahyang adalah tawajjuh. Sembahyang adalah pendekatan qurbah. Sembahyang adalah suatu jalinan kasih sayang. Sembahyang adalah jalan-jalan menuju kepada keridhaan Allah. Itu sembahyang. Boleh? Ya, besarlah sembahyang itu. Ada apa tidak? Ya, maka kita lakukan. Kita wal wasiluna lahum anwarul mawajjah. Orang yang sampai cita-cita buat mereka adalah nur-nur mawajjah. Maaflah, ya agak berat sikit kita nak faham, tapi saya cuba ringankan ya dalam penjelasan ni supaya tuan-tuan boleh dapat faham sikit sebanyak. Pertama saya dah sebut tadilah. Pertama kita kena ambil faham di sini, iaitu yang kata-kata tadi ini tajalli tersebut 4 limpahan. Limpahan cahaya itu ada 4 yang kita boleh ambil faham. Pertama, limpahan cahaya pada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang kita sebut sebagai tajalli zat Allah. Bila Allah limpahkan nur zatnya, bukan zat Allah, nur zat Allah itu dalam hati kita, kita akan nampak semua Allah. Kita tak nampak makhluk. Nampak? Itu dia. Dia faham kan? Bukan punya senang Allah nak limpah tu dah. Kita kena usaha untuk melakukan yang kata dia mujahadah, latihan-latihan batin itu perlu sangat-sangat kita lakukan. Ya, sementara kita ada dalam tempoh yang terhad di atas muka bumi ini, jalankanlah latihan-latihan batin. Ya, antaranya yang pertama sekali kita mestilah jauhi daripada runtunan-runtunan yang haram. Apa-apa perkara yang haram ni kita cuba kenal dan jauhi. Kenal dulu perkara haram ni. Tinggal apa yang haram itu tinggal dulu. Kedua, kita jauhi yang syubhat. Syubhat ni benda yang belum putus haram dan halal. Masih dalam keadaan dilema. Belum halal, belum sah, banyak perkara di atas dalam kalangan masyarakat Islam ni yang belum terjawab. Hukum-hukum yang belum terjawab tentang halal dan haramnya. Ya. Dalam majlis fatwa pun masih ada perkara yang belum terjawab lagi. Ya, masih tersimpan banyak perkara yang syubhat. Syubhat ni yang tidak tentu lagi haram halal, kita kena jauh. Yang kedua. Yang ketiga, jauhi perkara-perkara yang makruh, yang tak dapat pahala. Buat tak dapat pahala. Itu makruh kita panggil. Makruh ni perkara yang kita buat tak dapat pahala. Kosong. Ya, jadi penat saja, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, jauhi perkara-perkara yang boleh membawa kepada mudarat. Ya. Yang kelima, jauhi perkara-perkara yang lagha. Lagha ni hari Jumaat kita sebut lagha tu. Hari Jumaat kita sebut lagha kan. Ya. Ya. Barang siapa yang berkata diam sekalipun, maka laghalah ibadat dia. Lagha ni sia-sia, main kosong, tak dapat apa. Ya. Itu yang kedua. Yang seterusnya lepas lagha ni, perkara yang lebih, jangan lebih. Apa-apa pun jangan lebih. Dan tidak kurang. Jangan gitu, jangan kata lebih kurang pula lah. Jangan lebih dan tidak kurang. Itu kena jaga betul lah. Jangan lebih je. Jangan lebih dan tidak kurang. Dan seterusnya, itu kena jaga batasan tu semua tu. Dan sesudah itu baru kita jangka kepada satu tingkatan lagi, di mana perkara yang boleh menjauhkan kita daripada kebenaran. Itu kita panggil syaitan nabih.
Itulah perkara yang kita kena kenal, kita kena jauhi. Boleh tak? Ya? Dia masuk dalam nawahihi, perkara yang ditegah. Semua tu kita kenal. Kenal dengan ilmu kan? Kita nak kenal halal dan haram, kita kena kenal dalam ilmu fiqh. Ilmu fiqh kena luas, sebab tu orang nak masuk dalam bidang tasawuf, bidang ma'rifah ni, dia kena kukuh ilmu fiqh ni. Ilmu fiqh kena kukuh. Saya banyak nasihat kawan-kawan yang masuk tarekah, ya. Dia tak mengaji ilmu fiqh ni. Kalau kuliah-kuliah fiqh dia tak ikut, ya. Dia ingat dia pada dapat ilmu tinggi, ya, tarekah tak payah mengaji ilmu fiqh. Duk hanyut aku. Sebab dalam urusan mujahadah ni, mujahadah melawan hawa nafsu ni, perkara yang pertama sekali menjauhi perkara yang haram. Apa yang haram itu wajib kita atasi. Sayyidina Umar ditanyai apakah amalan yang paling afdal. Tanya ke Sayyidina Umar. Umar kata ni, dia tak kata ada 3, tapi dia bang 3 perkara. Pertama kata Umar, kamu tunaikan salat di awal waktu. Ya, seawal-awal kamu buatlah sembahyang. Jangan tangguh. Masuk waktu, usahalah untuk melakukan salat di awal waktu. Ya. Dia ada 2 waktu, waktu fadilah, waktu ikhtiar. Waktu fadilah, masuk-masuk waktu kita buat sembahyang jemaah di masjid, selalu dapat awal waktu. Ya. Tak dapat kita lakukan di awal waktu. Ada urusan-urusan yang mendadak, urusan-urusan yang mencegah, urusan-urusan yang mengikat, urusan-urusan yang menambat, urusan-urusan yang memaksa kita untuk menanggung. Kita terpaksa elak, kita terpaksa ikhtiar, kita terpaksa ganjak, berganjak, berikhtiar sehingga kita dapat sembahyang, dipanggil waktu ikhtiar. Ulama kata waktu ikhtiar dia pun dikira sebagai waktu fadilah. Sebab dia berusaha, bukan dia tangguh saja. Dia usaha, ya, untuk melakukan salat secepat mungkin, seboleh mungkin, seadanya mungkin. Maka dia terpaksa bergelima, ya, struggle dengan keadaan suasana, dengan kesibukan, dengan tarikan daya dunia yang begitu berat. Maka dia tangguh salatnya, bukan tangguh dengan sengaja, tangguh dengan ikhtiar. Maka dia panggil waktu ikhtiar. Ada 2, ya. Ini kata Umar, laksanakan salat di awal waktu. Kedua, mengenal perkara-perkara yang haram itu dia. Sebab Umar kata, seabad-abad ibadat, seabad-abad amal, kamu mengenal yang haram. Apa benda yang haram, kamu kenal dulu, jangan buat. Jauhi, tinggal dengan sungguh-sungguh, ya. Bukan dengan taubat. Tinggal awal-awal, jangan tunggu taubat. Taubat dah buatlah, baru taubat. Biasanya taubat ni kita dah buat. Ini belum buat lagi, kita dah ada ilmu. Ya, jauhi perkara yang haram. Yang ketiga, syubah, berlaku warak. Apa dia kata? Berlaku warak. Ada 2 hukum, ya. Hukum syarak, hukum warak. Dia dah. Hukum syarak, hukum warak. Kita pakai sekarang ni hukum syarak. Minum kopi di kedai orang bukan Islam, ya. Minum kopi di kedai orang yang bukan Islam, boleh tak? Ya. Ulama kata makruh. Makruh maknanya tak dapat pahala, tak dapat fadilah. Itu artinya makruh, ya. Tapi jauhi daripada masuk menggunakan bahan-bahan ataupun makanan-makanan yang ditaja atau yang diolah atau yang disediakan orang kafirin. Itu dia panggil warak. Boleh tak? Warak ni bukan jalan duduk tengah tiang, bukan begitu. Itu bukan warak, Itu kan? Itu mamun namanya. Ya, mamun. Tidak. Warak ni artinya dia sentiasa waspada pada perkara yang belum pasti halal. Itu dia baik, halal dan baik. Takkan halal saja tak dia warak. Dia kena baik, halal dan tayyiban. Tayyiban itu warak. Boleh. Halal itu syarak. Boleh, kan?
Jadi boleh nak makan di kedai-kedai kopi yang bukan Islam. Tapi itu artinya hukum syarak kata makruh. Makruh tak ada apa. Ya. Tapi kalau benda makruh dia buat selalu, dia jadi haram. Dia jadi tahrim. Makruh ada dua. Makruh tanzih, makruh tahrim. Makruh tanzih berat pada harus. Makruh tahrim berat pada haram. Ini fiqh. Kita kena mahirkan berfiqh. Syekh Abdul Qadir Jilani, wali Allah, kita kenal sebagai wali ya. Sebenarnya dia adalah seorang ulama fiqh yang cukup alim dalam bidang ilmu fiqh. Ya. Syekh Abdul Qadir Jilani kita orang Melayu ni, orang Asia ni hanya kenal dia sebagai wali Allah. Ya. Memang dia wali Allah, tapi secara jerasnya dia adalah seorang ulama fiqh, ahli dalam bidang fiqh. Nampak? Sebab itu saya sebut di sini, kita mengaji ni bab tasawuf ni, kitab ni kita mengaji ni, kitab hikmah tasawuf ni, kita kena kuasai ilmu fiqh. Orang-orang yang telah masuk terlibat dengan tarekah, dia mesti kukuh dalam ilmu fiqh. Sebab itu kita ada ulama empat tadi ni ahli dalam bidang hukum, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Ya, pada status dia sebagai seorang hamba Allah, dia adalah wali Allah. Ya, secara hakikatnya mereka adalah wali Allah. Tapi secara lahiriah mereka adalah seorang daripada ulama-ulama fiqh. Sebab itu penonjolan di dunia Islam ni, empat ulama ni dalam bidang fiqh ya, bidang hukum ya. Kita tak jumpa daripada bidang tasawuf. Tapi dia juga ada terlibat dalam bidang tasawuf, tapi terlalu sikitlah, tipis kita kata dalam dakwah mereka sendiri. Baik, sambung. Jadi makanya kata jadi ini ya, tak dapat tidak kita kenalah berada dalam keadaan tajalli ya, madhab menghadap Allah SWT. Kita ada beberapa peringkat tajalli di mana kita kena ambil faham. Pertama sekali kita kena tajalli kepada zat Allah, mohon supaya Allah tajalli zat Allah. Cahaya zat Allah itu paling penting. Bila Allah limpahkan cahaya zatnya kepada diri kita, seperti Allah limpahkan cahaya namanya kepada bukit terus dia nak hancur. Tapi dia hancur pasal dia tidak ada ruh, dia tidak ada nyawa, dia hancur. Kita ada ruh, kita ada hati, kita tak boleh hancur. Bila Allah tajalli zat, cahaya zatnya kepada jiwa kita dan nurani hati kita, maka kita akan nampak Allah semata-mata, tak nampak yang lain. Kita akan nampak semuanya Allah. Pergerakan langit dan bumi ini kita akan nampak Allah. Ya, itu artinya kita sudah sampai ma'rifah yang pertama. Kita telah mengasahkan zat Allah, mengasahkan wujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah tajalli yang kedua, tajalli sifat-sifat Allah. Kita akan nampak semua sifat-sifat makhluk ini hanya sifat Allah semata-mata. Nampak yang cantik, kita nampak sifat jamal. Cantik itu cantik, ini indah, itu indah ini. Kita tak nampak yang indah itu makhluk. Faham tak? Kita akan nampak yang indah itu adalah Allah, sifat jamal. Ya, geraknya alam langit bumi ini, ya, dengan begitu hebat ya, dalam kecanggihan ya, ciptaan makhluk yang luar biasa ini, kita akan nampak sifat apa? Sifat jalal. Itu dia, nampak ya. Saya dah sebut dulu kan, 4 kalimah. Kapan nanti kita rapih dulu tadi. Ya, kita nampak berjalannya dalam masyarakat ni kan, berbagai-bagai macam perkara-perkara yang kompleks. Ada baiknya, ada buruknya, ada damainya, ada perangnya kan. Kita akan nampak sifat apa? Sifat kamal. 4 sifat ya, ada dalam 4 kalimah. La ilaha illa Allah. Saya ulang balik. La sifat apa? Sifat jalan. Nampak? Ilaha sifat apa? Sifat jamal. Ya. Illa sifat apa? Sifat kamal. Allah sifat apa? Sifat qahar. Ya. 4
Empat ni ismul azam, martabat zat. Ismul azam martabat zat. Ya, la adalah sifat jalan. Sifat jalan, ya, ada 5 dalam sifat jalan tu. Pertama, dia yang wujud. Dia tidak ada awalan, dia tidak ada akhiran, dia tidak ada persamaan, dia tidak bergantung, tidak bersyarikah, dan dia disebut sebagai sifat jalan. Kenapa dia jalan? Kenapa Allah itu kita sebut sebagai jalan? Karena Allah yang sebenar-benar wujud, yang lain tidak wujud, yang lain diwujudkan oleh Allah. Jadi yang sebenar-benar wujud Allah. Lagi, kenapa sifat jalan? Kerana dia tidak ada awalan, dia yang awal. Wal awwal. Kenapa lagi sifat jalan? Karena dia tidak ada kesudahan. Wal akhiru. Buka dalam surah Hadid ayat 3, Suratul Hadid ayat 3. Ini ayat ni kita baca ni. Semua Quran tuan, ya. Ini yang kita baca Quran ni, kita nak ambil benda-benda ni lah. Kau ni yang kita nak tahu kan. Bukan baca aja dah. Faham ya? Lagi, kenapa Allah itu berhak mempersifat jalan? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada persamaan dengan makhluk. Sebab dia bukan makhluk. Makhluk kejadian yang dia jadikan. Dia adalah Khalik, pencipta makhluk. Laginya, Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada persyarikatan, tidak ada bantuan, sokongan, imbuhan, balasan, sandaran, sanggahan, tidak ada. Kerana dia adalah Qiyamu al-Hayyul Qayyum, diri sendiri. Ya, semua dia buat sendiri. Ya. Kita kata dalam bahasa orang putih, one man show. Semua dia. Itu artinya Qiyamu bi nafsihi. Ya. Dia yang gerakkan, ya. Hajat semut berapa spesies dalam dunia ni? Semut 311 spesies. Semut ada 311 spesies jenis semut. Nampak tak? Ya? Sehingga dikatakan semut ni, setiap gerakan kaki semut yang berjalan tu, setiap kaki semut yang berjalan tu adalah kerja Allah yang menggerakkan kaki semut tu, bayang tu. Ya, berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap. Itu dia lah, disebut macam tu kan. Maknanya setiap kaki semut yang bergerak di atas batu hitam di malam yang gelap tu digerakkan oleh Allah. Itu artinya Qiyamu bi nafsihi. Faham? Wal Hayyul Qayyum. Itu dia lah. Bukan semut boleh gerak sendiri. La. Allah yang menggerakkan. Manusia sikit lah. Makhluk Allah paling banyak sekali adalah burung. Kedua, ikan. Ya, itu ada sebut dalam Aqidatul Najid kita sebut ya. Makhluk Allah yang paling banyak sekali burung. Makhluk Allah yang kedua ikan. Ya, ikan yang duk kepak dalam air ya. Isang dia gerak. Digerak oleh Allah, bukan dia gerak sendiri. Dia. Nampak tak? Tiap-tiap ekor ikan tu kerja Allah. Boleh tak? Ini kita kata tadi ini Allah tajalikan sifat-sifat Allah. Kita tak nampak lagi Allah, kita nampak Allah. Maka tu kita dianjurkan bacalah 99 nama Allah. Nabi kata barang siapa yang hafaz nama-nama Allah di luar kepala, makna tanpa mengetahui makna, ya, barang siapa yang menghafaz 99 nama Allah masuk syurga. Itu dia. Nampak tak? Mula-mula kita baca dulu. Yas'aluka ya man wallahul, bacalah. Sampai sami'un basir. Tutup kan? Dan diulang-ulang baca, Allah akan masukkan cahaya ke dalam jiwa kita. Nampak? Boleh faham? Boleh? Kita nak cahaya tu, kita kena baca nama Allah tu dulu. Bila kita baca nama Allah 99 nama tadi, 99 nama ni seolah-olah kementerian dalam pentadbiran Tuhan.
Kalau kita lihat Putrajaya tu, dia banyak kementerian kan dalam tu kan. Ya, kementerian-kementerian ini yang mentadbir negara. Betul tak? Di bawah seorang pentadbir dipanggil Perdana Menteri. Ya. Kita punya Perdana Menteri akan kita Perdana Menteri kita. Ya. Akan kita Perdana Menteri kita lah. Ya. Maka tak dapat tidak nama-nama Allah SWT tu. Jadi di dalam pentadbiran Allah ada 99 kementerian. Ya. Semua ini diperlu oleh manusia. Manusia perlu kepada 99 kementerian untuk menjalankan kehidupan dia sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang manusia di atas muka bumi. Sedangkan dia adalah khalifah. Ya. 99 nama Allah ni, 99 kementerian. Bila kita baca, kita sebut nama Allah 99 tadi ini, maka dari sendiri Allah akan masukkan cahaya itu, tandai cahaya nama-nama Allah dalam diri kita. Jadi kita tidak akan nampak makhluk, semuanya kita nampak adalah Allah. Nampak tak? Ya. Orang menjaga berjaya dalam penjagaan sifat apa? Kementerian apa? Kementerian Perdagangan kan? Ya. Kalau nama Allah duduk tak mana? Sifat nama Allah duduk tak mana tuan-tuan? Ya. Ya. Basit nama Allah kan? Al-Basitu. Al-Basitu ni dia lebih kepada perdagangan lah. Nampak? Orang menjaga, dia boleh berjaya perniagaan kerana dia telah mendapat respon daripada Kementerian Al-Basit. Pasti itu nama Allah. Ya. Ya. Contoh, ya. Itu dia banyak air. Sebab itu Nabi minta satu orang mukmin yang kuat lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Kan Tuhan Nabi ada sebut. Nabi akan sebut, Nabi tawaf. Ada bukan dengan tawaf lah. Nabi akan baca antara doa Nabi baca dalam tawaf. Tapi tak ada lampu Zamuji tu. Lampu Zamuji tak ada doa tu. Dia kena tengok pada sudut, pada banyak tempat sudut lagi lah. Allahumma ya qawi atakawaitu bil quwwati wa quwwatika wa qudratika ya qawi. Itu dia Nabi. Allahumma ya qawi, wahai Tuhan yang kuat, atakawaitu, kuatkan aku bi quwwati wal qudrati, kuatkan aku dengan kekuatan dan kudratmu ya qawi, wahai Tuhan yang maha kuat. Itu dia. Sebab orang tawaf ni maknanya kata dia terlibat dengan urusan sosial. Tawaf tu adalah ibadat sosial lah. Faham kan? Kita nak kena buat ibadat pula, buat ibadat. Konsep ibadat kena faham jauh. Ya. Baru ni saya dah baca satu teks khutbah. Saya tak jadi baca teks tu. No? Sebab dia kata ibadat haji ini adalah ibadat maliyah, ibadat harta. Mana kena menang harta, dia bukan harta. Dia ibadat sosial, ibadat salbiah. Itu dia. Nah, haji ini adalah ibadat salbiah. Nampak tak ya? Satu ibadat di mana dia akan buang. Kalau menjaga, dia kena untung. Nampak tak? Kalau kesihatan, dia kena sihat. Nampak ya? Itu artinya salbiah. Bukan sifat salbiah tau. Ngaji lain itu buat sifat 20. Perkataan salbiah tau. Haji adalah ibadat salbiah, tawaf. Ya, orang yang tawaf ni dia akan dapat melihat, ya, melihat kebesaran Allah, dipanggil muhsin. Ya, lepas kita tawaf ni maknanya kita di mana juga kita berada, di mana juga kita berjalan, di mana juga kita bergerak, kita bersama Allah. Itu arti muhsin. Tawaf tu, faham ya? Tawaf haji itu artinya tu, ya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, Quran kata. Ya, dia bersama kamu di mana juga kamu berada. Kekuatan Allah, limpahan kasih Allah, ya. Limpahan ketenangan diberi oleh Allah, pertolongan diberi oleh Allah ada bersama kamu. Tiap-tiap kali gerak kamu, tiap-tiap nafas keluar masuk, kamu di bawah bimbingan Allah langsung. Itu artinya muhsin. Faham ya? Dalam masalah kita pakai esen. Seolah-olah kamu nampak Allah,
kamu tak nampak, dia nampak kamu, kan? Macam tu. Itu artinya muhsin, orang tawaf. Jadi bila dalam kehidupan sosial ni, kita perlu apa, tuan-tuan? Kita berada dalam masyarakat sosial, masyarakat serba-serbi, kita tak hidup seorang. Manusia ni adalah makhluk sosial. Dia tak boleh bergerak seorang. Dia kena ada orang lain bantu tolong. Nak makan, kena ada orang sedia makan. Kena ada orang jual makan. Betul tak? Kena ada orang tanam sayur, kena ada orang tanam padi. Dia tak? Dia mana boleh buat seorang? Dia sendiri nak tanam padi, dia sendiri nak proses padi, dia sendiri nak fikir lang padi, dia sendiri nak makan. Tentu tak boleh. Kita perlu sokongan daripada lain. Maka itu haji itu adalah ibadat sosial. Sebab tu orang balik Mekah ni, dia mesti luas hubungan sosial dengan masyarakat. Nampaklah? Itu mabrur. Itulah mabrur. Imam Syafi'i kata, sebaik-baik amalan yang boleh beri manfaat dikongsi sama oleh orang lain. Itu amalan yang afdal, kata Imam Syafi'i. Ya? Kalau balik-balik duduk seorang tapi mana tak buat kerja apa, tak bagi bantuan masyarakat, ini bukan mabrur. Ya, dia dah bercanggah dengan ibadat haji sebagai ibadat sosial. Betul dipanggil ibadat salbiyah. Ya, itu dia. Kita nak tangkap, kita kena ada ilmu lah. Jangan tidak ada ilmu, kena faham betul-betul. Sembahyang ibadat badaniah, zakat ibadat maliyah, puasa ibadat ruhaniyah akaliyah, ya, haji ibadat salbiyah. Faham ya? Ya? Boleh? Boleh. Sedangkan akidah syahadah itu adalah akidah asas. Dia bukan ibadat, akidah itu asas. Dia sebagai pegang foundation. Foundation tunjang kalau pokok. Dia bukan pokok, dia tunjang kalau pokok. Ya, sembahyang ibadat badaniah. Sembahyang itu ibadat badaniah. Ini tempat ibadat ni, tuan-tuan. Ini dalam bab usul fiqh. Dalam bahagian usul fiqh kita mengaji ini. Ya. Sembahyang ibadat badaniah, puasa ibadat ruhaniyah akaliyah, zakat ibadat maliyah harta, haji ibadat salbiyah, ijtimaiyah, masuk dalam dia semua. Ya, boleh. Kena tahu ibadat tu lah. Baru betul lah. Akidah merupakan adalah asas sebagai tunjang, ya, ataupun foundation kepada kita punya jiwa nurani kita. Ya, maka tak dapat tidak, kita nak kena faham. Jadi balik tadi, tak jadi Allah, tak jadi nama-nama Allah. Bila Allah tak jadi nama-nama Allah dalam jiwa kita, kita nampak semua Allah. Kita tengok sesuatu yang indah, cantik, Allah saja yang sebenar-benar cantik. Allah bersifat dengan jamal. Ya. Dan tadi kita sebut tentang doa Nabi bila tawaf tu, itu doa minta supaya kita jadi kuat. Allah ya qawi, wahai Tuhan yang bersifat qawi, kuat. Atakawai itu, kuatkan aku dengan kekuatanmu, wa qudrat, dengan kudratmu. Ya qawi, wahai Tuhan yang maha kuat. Nabi baca apa? Minta Allah nak. Kalau kita rasa lemah badan kita rasa letih, kita rasa tidak bermaya, tidak bersemangat, baca doa. Zikir dia banyak-banyak. Sebut ya qawi ya matin, ya qawi ya matin, ya qawi ya matin. Inilah artinya kita bertajalli Allah jadi kita. Ya, tidak ada yang boleh bagi kita kekuatan dengan Allah. Bohong, tidak ada makhluk yang boleh bagi kekuatan kepada kita. Ya. Tidak ada ubat, tidak ada doktor, tidak ada mana-mana pihak yang boleh berkekuatan kita dengan Allah. Amalkan. Ya, saya ada pernah sebut dulu kan, zikir lepas asar, lepas isya disuruh baca 7 kali. Lepas asar baca 7 kali, lepas isya baca 7 kali. Al-wahidul baqiyul qawiyul matin, inna Allah qawiyyun aziz ya qawi. Baca yang 7 kali, InsyaAllah kita sihat, kita kuat. Nampaklah, kuat sekarang kita boleh buat ibadat. Kita nak minta tu je, sihat, kuat, boleh buat ibadat. Yang tu penting, bukan sihat, kuat, boleh makan. Tak mau.
Jadi amal zikir ni kan, Al-Wahidul Baqi Baqiul Qawil Matin Innallaha Qawiyun Aziz yang Qawi. 7 kali. Lepas Isya nama banyak. Dah habis sembahyang, dah zikir-zikir semua, kita nak bangkit, nak tinggal tikar sembahyang, nak tinggal masjid. Bacalah ya. Al-Wahidul Baqiul Qawil Matin Innallaha Qawiyun Aziz yang Qawi bi rahmatika ya arhamar rahimin. 7 kali insya-Allah. Allah akan bagi kekuatan kita untuk buat ibadat. Yang tu kita paling penting sekali. Boleh sembahyang, boleh pergi masjid, boleh mengaji. Nampak ya? Ya, amalkan zikir. Penting. Ini jangan nama-nama Allah, semua nama Allah. Betul? Bagi Allah tajali nama tu kat kita kuat. Itu kita nak. Jadi kita kena amal dulu zikir-zikir ni. Ya. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikirullah kamu boleh jadi tenang. Itu yang kata Tuhan. Apa perkara pun, maka kita ambil kesempatan ini untuk menghadap Allah. Baik, itu tajalli akan nama-nama Allah. Ketiga, tajalli tajalli sifat-sifat Allah. Sifat Allah, nama Allah. Dekat tajalli zat Allah, kita akan nampak semuanya Allah dalam kehidupan hidup kita. Kedua, tajalli sifat-sifat Allah, kita akan nampak semua apa yang bergerak di dalam muka bumi ini, di alam maya-maya pada ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Allah nampak menjadi kan, tengok cantik, kita akan nampak sifat apa? Sifat Jabal. Orang menjaga maju berjaya kan, apa-apa bolah ya, kita nampak sifat apa? Sifat Basit. Ya, nah. Lawan dia Qabid. Qabid itu nama Allah juga ya. Kita nampak orang tu sihat 24 jam. Kita nampak sifat apa? Mu'iz. Mu'iz. Boleh. Itu nama-nama Allah ya. Bila Allah dah jadi nama-nama tu kepada kita, kita akan nampak Allah saja. Kita nampak lain. Yang cantik itu Allah. Yang indah itu Allah. Ya, yang berjaya itu Allah. Nampak tak ya? Yang ada kemampuan itu Allah. Yang kuat itu Allah. Semua sifat Allah. Kita tak nampak lain. Dan kita tidak akan puji makhluk. Dan kita pun tak akan puji. Nampak tak? Lihat. Pasti kita tahu semua Allah, kita akan puji apa? Semua Allah puji aku apa? Ya. Habis lagi kita kata apa? Hadza fadlun minallah. Ini semua adalah kelebihan daripada Allah. Yang lebih-lebih ya. Kalau goreng pisang tu, dia punya apa? Dia punya seredak-seredak. Yang tu ya. Tuhan bagi kita dunia, tak dunia bukan seredak ya. Di akhirat baru masa pisang goreng tu ya. Kaya raya, mewah, senang ya. Berbagai-bagai lah ya. Dalam kehidupan kita mewah tadi ini, kita tak kata kita kaya, kita tak kata kita bagus, kita tak kata kita hebat, kita tidak kata kita sempurna lah. Dan kata apa? Hadza, ini semua adalah kerap daripada nikmat Allah. Di akhirat Tuhan bagi kerap dekat aku ni ya. Tak ada nilai ya. Sebab kenapa tidak nilai? Sebab benda ni semua aku kena tinggal ya. Buat rumah besar-besar pun nak tidur besar dah ya. Rumah 10 bilik ya. Rumah kawan saya dia buat 11 bilik. Pengambil anak nama tak ada anak pun dia pun ada dia rangi dia pun nak juga rumah besar ya. Dia tak bertumpang apa-apa. Dia pun nak show off juga. Gaji pun mampu. Anak dia ada 6 orang ya. 6 anak, alhamdulillah ada kemampuan lah. Masing-masing ada rumah sendiri. Sebab tak ada rumah buat dah. Tinggal di bawah doang. 11 bilik, nampak agak seredak kunci bilik. Lagi susah. Nak kena cari orang basuh pula cuci. Ya? Nak kena vacuum pula, banyak cerita. Nampak banyak pula jin menumpang. Jin pun banyak menumpang. Ya? Tak itu lah. Jin menumpang tak payah sewa. Tak itu lah. Ya? Pakat duduk duduk orang ya? Tak kata apa kan. Apa dia? Nak buat apa tadi? Ini kita kata tadi ni hanya nak tidur 4 kali 7. Sempat tidur lupa bersama lah 4 kali 7. Tu pun belum tu boleh tidur. Pusing mai ya. Kalih mai tidur 2 kali tidur.
Saya pergi cari dia sendiri rumah tu, saya pergi cari anak dia ada. Ya? Mana ayah? Ayah tidur bawah meja. Meja panjang kan, meja panjang tu. 8 orang punya meja, besar. Orang meja 6, dia meja 8. Ya? Dia tidur bawah meja pun, kapet, tidur bawah meja. Kipas angin di atas kan, angin tu masuk bawah, punya sedap, tidur bawah pokok. Nampak tak? Tapi rumah ada berapa bilik? Rumah ada 6 bilik. Jadi tak tidur 6 bilik. Tak tidur masa kasih. Nampak tak? Ya. Inilah artinya. Tapi dia orang beriman. Orang ni memang beriman. Rajin sembahyang tahajud malam. Jadi alhamdulillah ya. Walaupun dia kaya mewah ya. Tapi dia tak bangga dengan kekayaannya. Alhamdulillah ya. Dia cuma buat sesuatu tapi dia tak dapat ngisi keperluan dia saja, itu saja. Jadi apa dia kata? Yang ni semua kelebihan Ustaz. Allah bagi sikit lebih kat dia. Sodak-sodak dia tak nampak nah. Nanti di akhirat itu betul. Yang tu kekal abadi ya. Selama-lama dia tak ada nah. No? Kita berjalan daripada rumah mai sembahyang jemaah satu langkah satu mahligai. Di benar rumah kita berjalan mari ke masjid, satu langkah satu mahligai Tuhan buat dalam syurga. Itu dia, nampak? Jadi besok nak duduk macam mana rumah banyak sangat? Tentu kita akan tanya kan? Di akhirat besok nak duduk macam mana rumah banyak? Hak satu rumah lima duduk tak habis. Lah, kita dapat duduk semua rumah serentak, itu dia. Macam mana tu lah? Ini Allah punya kerja. Boleh? Nah? Kita dapat menginap semua rumah kita. Nah? Kalau kita pakai akal cara dunia, akal secara hidup duniawi, Tuhan bagi rumah banyak-banyaknya. Rumah satu ni pun duduk tak habis. Bilik kosong banyak tak duduk. Di akhirat satu langkah satu rumah. Nak buat apa banyak-banyak rumah yang kita tanyakan? Maka kita balik kepada hadis Nabi. Nabi bagi jawapan. Ya, u'iddat lil muttaqin, disediakan pada orang bertakwa, bala ainun ramas. Ya. Nikmat akhirat Tuhan akan bagi, nikmat syurga Tuhan bagi kepada kita di akhirat besok, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Bila jadi kita nak bayang apa nak dapat jawab? Ya, yang belum pernah dilihat oleh mata. Itu dia. Ya, walau uzunun sami'at, telinga tak pernah dengar punya, tak pernah dengar cerita tu. Mana-mana arkitek tak pernah habaq kat kita. Ya, mana-mana engineer tak pernah cerita kat kita kan? Tidak terlintas. Wala qatar ala qalbil bashar, sesuatu yang tidak terlintas di hati, itulah syurga. Jangan tanya lah. Maknanya bahasa lain kita sebut semua rumah kita boleh duduk dengan nyaman ya. Kita boleh tidur, kita boleh main, kita boleh jaga, kita boleh makan, nampak tak? Kita boleh kenyang dan kita tidak akan lapar. Itu dia. Macam mana Tuhan nak baca lah? Itu nikmat syurga tuan-tuan. Ya, Tuhan nak bagi. Sebab Allah boleh berbuat. Apa juga Tuhan boleh berbuat. Kalau dunia pun banyak benda dia buat kita tak nampak. Bintang begitu punya. Banyak Tuhan buat, banyak kita tak nampak. Ya, semuanya untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita kena cari cahaya Allah. Ya, balik kepada kita baca tadi, ya. Maka barang siapa tidak beri Allah cahaya tadi, apakah perbedaan cahaya yang diberikan Allah antara hambanya yang rahilun dengan hambanya yang wasilun? Ya, perhatikan keterangan-keterangan selanjutnya. Ya, falawwaluna lil anwari wa haula'il anwaru lahum. Ya, maka orang yang pada tingkat pertama kerana anwar cahaya, sedangkan mereka ini yang dalam tingkatan kedua anwar cahaya adalah untuk mereka. Di kumpulan yang pertama kita dapat masuk kumpulan pertama menjadilah. Ini kumpulan pertama jadi mereka mendapat petunjuk, hamba-hamba Allah yang berjalan kepada Allah dan mendapat cahaya tawajuh menghadap Allah. Ya, maknanya kita berjalan dengan kita, dengan ilmu, dengan ma'rifah, dengan tauhid. Gulungan yang katakan rahilun. Kita masuk golongan kedua, al-wasiluna lahum. Tapi orang ini yang kedua pula peringkat Allah yang jalankan dia. Seperti mana Allah jalankan Nabi pada malam Mi'raj, Isra, itu dalil. Jadi Nabi masuk dalam kumpulan yang kedua lah.
Al-wasiluna lahu anwarul mawajah. Ya, Nabi masuk golongan kedua, Allah yang jalan. Jadi kita nak yang kedua ni. Yang pertama kita kena berjalan cari Allah, kedua Allah jalankan kita kepadanya. Boleh? Itu yang kita baca bab ni, kita baca ni, yang kita baca kalam hikmah ni yang tu. Pertama, kita kena berjalan kepada Allah. Tak jalan tak sampai. Manjad dawajad. Ya. Barang siapa yang berlari dia sampai. Barang siapa yang buat dia dapat. Barang siapa yang tuju dia menuju. Barang siapa yang dia bergerak dia bergerak. Nampak tak? Dia akan mendapat. Kita dapat tidak? Ada pepatah Arab kata manjada wajada. Barang siapa mendapat, barang siapa yang mencari dia mendapat. Kan? Ini kumpulan pertama. Jadi kita kena usahalah untuk jalan Allah, iaitu dengan latihan-latihan batin yang kita sebut di awal tadi, ya, latihan-latihan batin. Kemudian yang kedua, sudah kita usaha pada peringkat yang kedua, kita akan dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cakap tu lah, insya-Allah kita akan sambung. Kita ambil nombor 3 ni, muka surat 172, baru nak patut nombor 3. Sikit lagi kita baca hari ni, ya. Tapi kita perlu pada uraian yang nak ambil cahaya tu. Nak uras kepada tuan-tuan apa dia cahaya-cahaya yang Allah akan datangkan kepada kita, ya. Tuan-tuan kalau ada tafsir di rumah, buka tafsir, bacalah ayat 35 surah An-Nur. Ayat 35 surah An-Nur. Di sini ada muka surah 173 ni ayat ni, kan. Kita buka tafsir di rumah, tafsir Hamka Al-Zahar, ya. Apa-apa tafsir di rumah, kita buka tengok tentang tafsiran ayat 35 surah An-Nur. Imam Ghazali tulis satu kitab khas, ya, tentang ayat ni. Dia panggil apa nama? Mishkatul An-Nur nama kitab. Tentang boleh beli di kedai. Ada dia ada terjemahan dalam bahasa Melayu, ya. Kitab tu diterjemah dalam bahasa Inggeris oleh ulama-ulama Maulana India. Kemudian daripada kitab tu diterjemah, dipindah ke dalam bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu dia panggil corok cahaya. Nama kitabnya corok cahaya. Ataupun ada tulis Mishkatul An-Nur. Dia mengurai, mentafsir tentang ayat 35 surah An-Nur ini untuk tuan-tuan lakukan apa nama pengajian lah, untuk meneruskan. Kita kena buat homework sikit di rumah, kena ada library, ya, no? Tak ada library, kita nak ada homework. Kita kena rujuk kitab ni, untuk menambah kita punya ilmu lagi, supaya tuan-tuan nampak lebih jelas apakah maksud yang dikatakan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, akhirul kalam, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.